Siapa yang tak kenal skuter NMAX ni, sila pindah daripada bumi. Tak. Melawak je. Hari ni dah nak tunjuk sebiji NMAX yang customer kita dah pinang dah motor ni. Hampa nak tengok tak kenapa hampa kena beli motor ni? Jom Ida tunjuk 4 sebab motor ni wajib ada dekat depan rumah hampa. Sebab yang pertama, ciri keselamatan. Jom kita pergi kat tayar dulu. Bahagian tayar ada single brake disc, ada satu piston caliper lengkap dengan ABS. Yang paling best, dia ada TCS geng. Yang kedua, mari kita tengok dekat bahagian seat. Dekat bahagian bawah ni memang cukup muat lah untuk letak barang dan letak helmet. Baru sebab yang kedua kan dah rasa macam seronok dah. Okey, sebab yang ketiga pula, jom kita pergi depan. Bahagian depan ni pun cukup mudah untuk kita handle, tak terlalu complicated. Simple saja, ada smart key, ada kompartmen kiri. Kompartmen ni memang cukup luas, tengok tangan Ida masuk banyak mana. Lepas tu ada USB dan belah kanan pula ada satu kompartmen buka dekat sini. Kemudian bolehlah kita simpan kita punya remote. Untuk bahagian skrin pula pakai skrin digital, memang mudah sangat untuk kita tengok, tak complicated juga. Dan skrin dia pun memang sederhana besar, sesuai lah dengan motor ni. Yang keempat ni kita rasa macam kurang penting sikit, tapi sebenarnya bagi Ida penting sebab berat motor ni 136 kilo saja. Selalunya skuter yang design macam ni berat kan, so kakak-kakak ada yang tak boleh bawa. Tapi motor ni kecil, comel je dan semua kakak-kakak pun boleh bawa. Berat dah bagi tahu. So ketinggian, kalau tinggi hampa 160, macam Ida dah boleh bawa dah. Cuma kaki ni berginjat sikit lah. Tapi hampa boleh je kalau nak beli, tekan je beg biru tu dan Ida akan bagi semua detail pasal motor ni. Abang kakak dah follow Ida belum? Kalau belum follow, nak minta tolong follow boleh tak? Sebab Ida akan review banyak lagi motor lepas ni tau. Jangan lupa like dan share juga video ni dekat kawan-kawan. Until next review. Bye bye. Assalamualaikum.